Aktiviti literasi membaca dan menulis merupakan asas penting dalam pembangunan pengetahuan, kemahiran berfikir dan komunikasi dalam kalangan individu. Literasi bukan sekadar keupayaan untuk mengenal huruf dan perkataan, tetapi juga melibatkan pemahaman, analisis dan penghasilan idea secara efektif melalui teks. Aktiviti literasi membaca dan menulis merupakan elemen penting dalam membina kemahiran asas murid di peringkat sekolah rendah. Kemahiran ini bukan sahaja membantu murid mengenal huruf dan memahami makna perkataan, tetapi juga membina keupayaan untuk menyampaikan idea dan maklumat secara berkesan. Dalam usaha meningkatkan tahap literasi, pelbagai pendekatan kreatif dan interaktif digunakan bagi menarik minat murid serta mengukuhkan pemahaman mereka terhadap konsep asas membaca dan menulis. Aktiviti seperti bimbingan berkumpulan, penggunaan bahan rangsangan dan pembelajaran berasaskan teknologi telah terbukti berkesan dalam memperkasa keupayaan literasi murid. Oleh itu, pelaksanaan aktiviti yang terancang dan berfokus amat diperlukan bagi memastikan murid menguasai literasi dengan baik, seterusnya mencapai kejayaan dalam pembelajaran mereka. Okey, jadi hari ni kita nak membaca, boleh? Jadi, cuba Harah baca satu petikan ni. Cuba baca. Ha? L-A-L-E. Harah pandai baca tak? Tak pandai. Okey, ayatlah tak pandai. Okey. Jadi sebelum nak baca ni, kita belajar dulu tentang macam mana nak cepat belajar membaca, boleh? Okey. Jadi, Harah kenal ABC. Sampai Z kenal? Tahu? Okey. Jadi, dalam ABC ni ada 5 huruf penting. Huruf apa? A, E, I, O, U. Okey, bijak. Jadi A ni bunyi dia A, I, E, U, U, E, E, satu lagi E. lepas tu O. Okey, baik. Jadi sini dekat gambar rajah ni ada beberapa huruf ABC. Jadi apabila Harah gabungkan B dengan A, B dengan I, B dengan U, B dengan E dan B dengan O, Harah kena lontarkan satu bunyi dia, boleh? Satu suku kata dia. Sebab sebelum kita nak pandai membaca, kita kena tahu dulu, kita kena pandai dulu nak membaca ikut suku kata. Contoh dia, buku. Nak aja buku, B-U-U, K-U-Q. Berapa suku kata? Okey, 2. Okey, jadi cuba Harah baca huruf D. D, A, Da, D-I, D, D-U, Du, D-E, De, satu lagi De, D-O. Do. Okey, anda. Huruf yang seterusnya cuba Harah sebut huruf J. J-A, Ja, J-I, Ji, J-U, Ju, J-E, Je, satu lagi Je, last kali J-O. Jo. Okey, pandai. Okey, seterusnya cuba Harah tengok huruf ni M. M-A, Ma, M-I, Mi, M-U, Mu, M-E, Me, M-O. Mu. Okey, pandai. Okey, jadi cuba Harah pilih satu huruf untuk Harah baca dengan sendiri tanpa ada bimbingan. Cuba pilih satu huruf. Berapa? K, K. Okey, cuba. K, A, K, Hmm. K, I, Ki, Hmm. K, U, Ku, Hmm. K, I, Ke, K, I, Ke, Ya. K, O, Ku. Okey, pandai. Boleh? Okey. Cuba kita test dulu hasil daripada kita belajar suku kata ni. Okey. Cuba Harah baca petikan yang ini. Mula-mula sekali tadi petikan tadi. Cuba baca semula. L, A, La, I, U, Hmm. La, U.
Okey, pandai. Cuba baca ayat yang bawah pula. I, E, N, I, ni, ini. Okey. L, E, la, B, U, bu, labu. M, A, ma, N, I, S, nis, manis. Jadi ayat ni Ini labu manis. pandai. Cuba baca ayat bawah pula. B, A, ba, B, A, ba, baba. Okey. T, A, ta, N, A, M, nam, tanam. L, A, la, B, U, bu, labu. M, A, ma, N, I, S, nis, manis. Jadi Bapa tanam labu manis. pandai. Nampak tak cara baca dia? Okey, cuba satu lagi. Ni C, E, ce, R, E, K, rek, cerek. okey, bawah ni. I, E, N, I, ni, ini. Okey. C, E, ce, R, E, K, rek, cerek. Ni. A, I, R, ir, air. Jadi Ini cerek air. okey, pandai. Bawah ni pula last. C, E, ce, R, E, K, rek, cerek. Okey. A, I, R, ir, air. Okey. N, U, nu, R, U, L, rul, nurul. W, A, R, war. N, A, na, warna. P, U, U, T, I, H, T, putih. Jadi Cerek, air, nurul, warna putih. okey, pandai pun. Jadi boleh dah baca sikit-sikit lah. Okey, boleh baca sebabkan kita belajar. A, E, I, O, U. Kita belajar apa tadi? Carta suku kata. Kita belajar sebutkan suku kata kan. Okey, sebelum nak membaca kita kena tahu dulu suku kata dia, sebutan dia kan ni. Boleh? Okey. Jadi kalau nanti orang suruh Arah baca ke apa, Arah tengok dulu suku kata dia berapa. Lepas tu Arah eja dia. Dah. Okey, cuba Arah eja bola. Berapa suku kata bola? Dua. Cuba eja. O, bo, L, A, la, bola. Okey, kalau eja bulat, bulat berapa suku kata? Dua. Cuba eja. U, bu, L, A, T, lat, bulat. Okey, itu sahaja boleh. Okey. Sekejap. Pandai. Ni. Yes. Video ini memaparkan seorang murid dilatih literasi membaca dan menulis. Pada peringkat permulaan, guru perlu melihat tahap seseorang murid dalam kelas dengan melakukan pemerhatian pada setiap murid. Kaedah yang boleh digunakan ialah scanning dan skimming. Kaedah scanning ialah teknik membaca secara pantas untuk mencari maklumat khusus dalam teks, seperti tarikh, nama atau fakta tertentu. Kaedah skimming pula ialah teknik membaca dengan cepat untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau idea utama sesuatu teks tanpa meneliti setiap perkataan. Pada awalnya, murid diberi petikan pendek untuk dibaca, namun murid tersebut dilihat sukar untuk membaca petikan tersebut. Guru membantu murid dengan mengenal huruf-huruf beserta bunyinya. Untuk peringkat awal, huruf yang diperkenalkan ialah huruf-huruf vokal iaitu huruf A, E, I, O dan U. Seterusnya, guru mengajar murid untuk mengenal suku kata ringkas. Hal ini kerana untuk mula membaca, murid perlu tahu membaca mengikut suku kata. Contoh yang diberikan ialah perkataan buku yang mempunyai dua suku kata iaitu bu dan ku. Murid diberi suku kata dengan gabungan huruf yang berbeza untuk dibaca dan dibiasakan dengan bimbingan guru. Selanjutnya, murid dikehendaki membaca suku kata lain tanpa bimbingan guru. Dengan menggabungkan suku kata, murid boleh membaca perkataan dengan sempurna. Apabila murid sudah fasih dalam membaca perkataan, guru menyuruh murid untuk membaca satu ayat penuh pula. Dalam video dapat dilihat murid tersebut dapat membaca petikan pendek yang ditunjukkan dengan lancar. Seterusnya, guru menyebut perkataan untuk dieja dengan tepat oleh murid agar dapat memastikan murid mampu mengeja perkataan yang disebut. Dalam video juga,
dapat dilihat murid tersebut dapat mengeja perkataan yang disebut gurunya dengan lancar dan betul. Ya, hari ni kita akan belajar cara nak tulis huruf-huruf dengan betul. Boleh? Harah kena ABC. Kena. Okey, cuba harah try tulis ABC. Salah harah pegang pensel ni. Harah tak tahu nak pegang pensel kan? Tak tahu. Okey. Jadi hari ni biar saya ajar Okey, cara nak pegang pensel, pegang macam ni, dua jari ni, tutup macam ni. Okey, tutup macam ni, biar 3 bucu macam ni. Pegang, sikit tulis. Boleh? Boleh? Okey, cuba harah buat. Sikit lagi, salah tu. Biar pegang balik lagi. Sikit lagi. Dah betul. Okey, cuba harah tulis huruf A. Ni huruf apa? A. Huruf A. Betul dah huruf A. Tapi tak berapa comel Harah buat. Harah buat tak berapa kemah. Jadi hari ni biar saya ajar cara nak tulis ABC dengan betul. Boleh? Okey. Cara nak tulis ABC, ABC dia macam ni. Okey. ABC tengok ABC dia A, dia ada 2 tiang straight. Tegak macam ni. Bukan tegak sangat, dia condong gini. Lepas tu dia ada macam jambatan kat tengah. Boleh nampak huruf A? Boleh? Okey. Jadi cuba harah buat huruf A dengan kaedah yang saya buat ni. Saya dah buat garis-garis putus ni. Jadi harah ikut je huruf A, huruf B, huruf C dan huruf D. Boleh? Okey, cuba harah buat. Okey. Okey. Alright, ni huruf apa? A. Huruf A. Okey, huruf B. Okey, ni huruf B. Okey, seterusnya. Okey, cantik. Huruf apa tu? C. C. Okey, akhir sekali huruf huruf apa tu? D. Huruf D. Jadi mudah tak nak tulis ABC? Mudah kan? Mudah sebab dah ada garis putus-putus, dah ada panduan. Cuba harah buat sendiri A, B, C, D tanpa ada garis putus-putus. Cuba harah tiru. Okey, ni huruf A. A, comel. Seterusnya huruf B. B, okey. Okey, huruf C. Akhir sekali. Okey, ni huruf D. Okey, jadi Arif boleh dah. Tahu dah nak buat ABC macam mana. Boleh dah. Kena ada ABC, tahu dah nak tulis ABC macam mana. Okey. Okey, nanti bila Arif makin lama, Arif dah praktis, Arif dah berlatih ABCD, nanti kita akan belajar huruf-huruf lain pula. Boleh? Okey? Okey, terbaik. Untuk literasi menulis pula, guru menyuruh murid untuk menulis huruf. Pada awalnya didapati murid tersebut memegang pensel dengan cara yang salah, menyebabkan murid tidak dapat menulis dengan betul. Dalam video menunjukkan guru mengajar muridnya cara memegang pensel yang betul atau dikenali sebagai penmanship. Dengan mempraktikkan cara yang betul, murid dapat memegang pensel dengan betul dan dapat menulis dengan selesa. Seterusnya, guru menyuruh muridnya untuk menulis huruf A. Namun, hasil tulisan murid tersebut tidak berapa kemas. Guru kemudiannya membantu murid menulis dengan cara yang betul. Antara teknik yang diajarkan ialah dengan menyambungkan garis-garis putus untuk membentuk huruf. Cara ini dapat melatih murid menulis huruf dengan bentuk yang betul dan kemas. Murid menulis huruf dengan menyambungkan garis-garis putus sebagai latihannya. Seterusnya, murid disuruh untuk menulis huruf-huruf itu tanpa adanya garis-garis putus tadi.
Hasilnya, tulisan yang ditulis oleh murid lebih kemas dan tersusun. Dengan latihan yang berterusan, murid mampu menulis dengan lebih cekap. Secara keseluruhannya, aktiviti literasi membaca dan menulis memainkan peranan penting dalam membina asas kemahiran bahasa murid, terutamanya di peringkat sekolah rendah. Melalui pelaksanaan aktiviti yang terancang dan kreatif, murid dapat meningkatkan kefahaman serta kemahiran asas membaca dan menulis dengan lebih berkesan. Sokongan dan bimbingan berterusan daripada guru serta penggunaan bahan rancangan yang sesuai juga membantu meningkatkan minat dan motivasi murid. Oleh itu, adalah menjadi tanggungjawab semua pihak untuk memastikan usaha meningkatkan literasi diteruskan agar murid dapat menguasai kemahiran asas ini dengan baik dan mampu menghadapi cabaran pendidikan masa kini. Di sini saya ada sedikit kata-kata. Membaca dan menulis adalah kunci kepada khazanah pengetahuan dan ilmu pula adalah asas kemajuan yang kekal abadi.